Macam mana kita nak betulkan balik plaster yang terkopik ni? Nampak tak? Okey, ni kalau kita biarkan dia terkopik lagi lah. Tunggu masa je ni. Jadi kenapa dia boleh jadi gini ni? Biasanya kalau gini ni, plaster yang kita buat ni, dia tak lekat dekat sini ni. Kenapa dia boleh tak lekat? Kita tengok sini lah. Nampak tak ni? Sini yang dia buat ni, peroi ataupun panggil rapuh lah. Kalau pakai tukur pun sama juga. Tengok. Pakai tukur ni. Nampak? Buat tangan pun dah hancur. Jadi kenapa dia boleh peroi ni? Biasanya kalau gini ni pasir lagi banyak daripada simen. Senang cerita, tukang yang buat ni dia nak jimat lah, dia nak untung lebih. Jadi dia letaklah pasir banyak, simen sikit. Jadi bila lama-lama dia akan jadi gini lah. Dia akan jadi gini. Ini pakai scraper pun dah tanggal. Nampak tak? Tanda-tanda dia lah. Sebelum dia nak terkopik macam tadi, dia akan jadi gini dulu lah. Dia akan jadi gini, kerek dulu ataupun dia jadi gini. Lepas tu dia jadi bengkak. Dan last sekali dia akan jadi gini lah. Ini tunggu masa je. Kalau saya ketuk, tengok. Kenapa tak ni? Nampak ni? Tengok. Ini pasir lebih lah ni. Simen sikit. Kalau bini kalau nak baiki balik memang kena buat lah plaster yang dia buat ni, plaster simen yang dia buat ni, tinggal batu dan kena plaster lain, buat sukatan betul lah. Tapi kalau macam mana nak buat ni supaya dia tak peroi ni dan bagi cantik balik, kita plaster pakai flexi compound lah. Dan kita plaster balik jadi macam dinding asal lah. Cuma kalau untuk tak nak bagi peroi ni memang kena buat lain lah, kena pecahkan dinding ni dan kena plaster balik. Jadi tinggilah kos kalau buat itu. Jadi cara untuk jimat, kita plaster je tanpa je serbuk putih, tutup tempat yang peroi ni. Dan kalau ada lagi yang dekat kawasan sini yang belum kopik lagi ni, kalau jadi kita tampal lagi lah. Sebab kalau kita nak bagi betul-betul cantik, tak nak peroi, memang kena pecah balik lah. Dinding ni kena buang plaster dia, tinggal batu je dan kita buat plaster lain. Okay, yang paku ni saya buang lah. Tempat yang ni pun sama juga, tengok. Ini pun peroi. Sebelum kita nak plaster ni, kita kena isi dulu. Isi macam ni. Untuk tampal ni, barang-barang yang kita nak kena pakai, flexi compound, untuk dia macam gini lah, macam tepung gandum. Pagunya janganlah kita letak dapur, nanti kan bini kita ingat tepung gandum. Ini simpan dekat air lah, tempat yang sesuai lah, jangan simpan kat dapur. Lepas tu kita nak guna ada span. Ini saya pakai span pinggang lah ni. Kita pakai apa yang ada kat rumah. Ini span pinggang. Kita nak pakai yang warna kuning ni je. Yang belakang ni tak payahlah, pasal ni kasut. Kita nak yang lembut, yang kuning ni. Lepas tu scraper, dua lah nak pakai. Satu gini dan satu gini. Nak pakai scraper, yang pakai scraper besi, kita kena pakai yang stainless steel. Kalau kita pakai scraper biasa, nanti bila kita guna, karat dekat scraper biasa tu dia akan lekat dekat dinding, jadi comot lah, tak cantik. Walaupun kita boleh cat, tapi kena banyak lapis lah untuk tutup karat tu. Lepas tu kita nak kena pakai bekas untuk letak flexi compound. Dan satu lagi, air. Okay, lepas tu kita kena ambil span dan kita basahkan span ni.
lembapkan dia. Lap dekat sini, dekat dinding warna putih ni. Jangan dekat sini. Sini kita nak plaster sekejap lagi. Dekat atas ni. Tujuannya kita nak bagi bila kita plaster yang kita buat ni dia tak lekat sangat dekat warna putih ni. Jadi kena buat semua lah. Dekat atas ni je, dekat warna putih ni. Bawah ni kita hapus lah pasal kita nak dia bersih. Paku ni pun sama juga, kita nak kena masakkan. Dah siap. Ambil ke si kompang dan letak sikit. Kalau gini, kalau ada abu ni buang dah. Kalau nak buang, buang lah. Letak dalam kotak. Lepas tu kita ambil si kompang dan kita letak sikit je. Jangan letak banyak sebab benda ni cepat keras. Kalau dah campur air, kita dah kacau-kacau, biasanya 1 minit je dia tahan. 1-2 minit itulah. Kalau lebih daripada 2 minit biasanya dia keras lah. Dia keras, memang buah lah, tak boleh nak buat apa. Jadi kita buat sikit-sikit je. Jadi air yang kita dah buat tadi, yang kita gosok, tengok warna kuning ni, pakai je lah. Tak payah buang, dia pakai. Tak ada pasir lah, pasirnya dekat bawah. Lepas tu ambil scraper dan kita letak sikit je. Kalau boleh buat cepat, kurang daripada 1 minit, kita boleh buat habis. Kalau tak boleh habiskan dalam masa 1 minit, 2 minit, kita buat sikit-sikit. Dan kita sebatikan dia. Macam ni lah. Sebatikan dia. Okay, ni dah sebati. Kita tutup je macam gini. Tutup gini je. Tak cantik tak apa. Okey, yang dekat tempat yang nampak tak yang berlapis ni, kita buat gini lah. Kita jangan biar gini sebab nanti bila dia keras susah kita nak kikis. Jadi masa dia lembut ni kita kikis lah biar dia sama dengan dinding warna putih ni. Buat gini. Yang dekat sini tak apa, tak cantik pun. Pasal kita nak lekat dulu. Tutup semua. Jadi buat gini lah. Okay, lepas tu ni ada sikit lagi ni. Kita buat macam ni lah. Macam ni. Belakang tu kena kikis lah. Depan tu kena kikis. Dan kita tampal mana tempat yang nampak sini ni. Okay, buat gini je. Yang penting kita tutup je dulu pasir yang nampak ni. Jadi buat lagi. Ni saya letak banyak sikit ni. Cepat sikit siap. Letak air. Letak sini. Jangan letak sini. Sini nanti dia keras lah. Dan kita ambil sikit. Kita buat ni. Kita buat cair lah. Macam tadi. Lebih kurang ni lah. Tak cair sangat, tak pekat sangat. Dan kita kena sebatikan lah macam ni. Dia buat macam ni pun tak apa. Nak buat gini pun tak apa, tak mana-mana. Jadi sekarang untuk kita buat tekan rapat. Tujuannya kita nak tutup dulu ini yang ada ni. Kita tengok kat sini nampak tak? Ini dia dah bercampur dengan pasir ni. Tak apa, dia bercampur dengan pasir. Nanti bila dah kali kedua kita buat, benda ni tak nampak dah. Dia dah tutup dah dengan flexi compound ni. Jadi buat je macam ni. Tutup dia dulu. Kita tutup je dulu. Yang buat ni yang kita buat tadi. Ada ni. Ada ni. Tutup lagi. Dia habis, buat lagi lah.
air. Lagi lah. Ambil korek macam ni, dan kita tutup lagi pasir ataupun sini yang pasir yang nampak tadi.